Makanan apa yang dia boleh makan, apa makanan yang tak boleh makan, ataupun makanan yang dia biasa makan sebelum ni, sebenarnya itu tak sesuai untuk baby, ataupun berbahaya untuk baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni Atika excited sangat. Atika lama dah nak jumpa doktor yang pakar dalam bidang ni. Jadi, jom Atika perkenalkan Dr. Aino daripada Klinik Dr. Ana Semenyih. Boleh tak doktor perkenalkan diri? Assalamualaikum semua. Saya Dr. Ainul Nakiah daripada Klinik Dr. Ana Semenyih. Sekarang saya residen di sini dan saya adalah Doktor Family Medicine, Doktor Rawatan Keluarga dan Special Interest dalam Obstetrik dan Gynecology lah dekat sini. Okey, Atika excited sangat. Atika ada first soalan doktor. Okey, untuk situasi ibu yang first time mengandung, dia tak ada experience lah kan, apa makanan, dia risau sebenarnya, makanan apa yang dia boleh makan, apa makanan yang tak boleh makan, ataupun makanan yang dia biasa makan sebelum ni, sebenarnya itu tak sesuai untuk baby, ataupun berbahaya untuk baby. Soalan ni sebenarnya saya terima banyak juga, kerap sangat saya terima soalan macam ni kan. Sebenarnya bila pesakit tanya tentang apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan, sebenarnya yang tak boleh makan tu makanan-makanan yang boleh membawa kepada komplikasi yang buruk ataupun yang negatif terhadap baby dan juga kepada ibu tu sendiri. Perkara pertama, makanan yang boleh membawa kepada jangkitan. Actually semua makanan boleh kan, tapi apakah makanan yang boleh merangsang ibu punya badan, boleh membuatkan jangkitan lagi cepat berlaku. Contohnya ialah makanan-makanan yang raw, ataupun makanan yang tak dimasak dengan sepenuhnya. Itulah sashimi, sushi, telur separuh masak. Alamak, baru makan tadi. Jadi kalau orang pregnant tak boleh makan, dia awal-awal saja ke ataupun memang selama mengandung tu tak boleh makan benda tu? Sebab selalunya makanan-makanan macam ni dia ada bakteria dekat dalam tu yang bernama salmonella. Okay, so salmonella ni ataupun satu lagi toxoplasma pun ada. Dia boleh menyebabkan jangkitan kepada usus dan kepada memberi kesan negatif jugalah kepada baby. Okay, selain daripada tu makanan-makanan yang lain seperti yang makanan yang tak dipasture, keju yang tak dipasture. Contohnya blue cheese. Macam tu. Yang kedua adalah toksin. Toksin tu seperti mercury. Yang ni famous kan, ramai orang tahu. Contoh-contohnya makanan macam ikan hiu, ikan mackerel, ikan yang laut dalam. So makanan-makanan macam ni bila dia masuk, dia mengganggu dari segi perkembangan otak bayi tu sendiri. Atika first time, nombor 1 tu dah famous lah selalu. Tapi nombor 2 ni first time dengar doktor. Ya. First time dengar pasal sebutan tadi, istilah tadi doktor. Toksin. Toksin. Maksudnya makanan toksin tu main daripada ikan dalam laut dalam. Kalau contoh macam king crab semua tu pun ada juga. Ya, betul. Sebab kan laut kita sekarang ni memang ada banyak pencemaran. Ikan-ikan tu hidup di sana dan dia orang tak terlepas daripada makan benda-benda yang macam tu. Ada lagi satu, iaitu makanan yang boleh mencetuskan anaphylactic shock ataupun makanan yang kita panggil sebagai mencetuskan alahan yang teruk. So contohnya ibu-ibu tu sebelum ni memang dah ada alergik terhadap ke kacang ke, ada setengah orang alergik telur, udang, seafood dan sebagainya tu. Bila dia makan dia ada ruam-ruam. Lepas tu dia ada sesak nafas. Lepas tu benda-benda macam tu contohnya sebelum ni biasa je, gatal-gatal biasa je, tapi bila mengandung badan punya reaction berbeza, sampai boleh membawa kepada maut, na'udzubillah. So makanan-makanan macam tu mesti kena elak. Semua wanita yang alami morning sickness, ada yang kebanyakannya alami, tapi ada yang alami lagi teruk. Bukan awal-awal je, sampai lepas tu dah Allah. Yang tu kita pun minta jauh lah kan. Tapi yang awal-awal ni kebanyakan orang selalunya mengalami simptom tersebut pada umur 7 minggu hingga 14 minggu. Selalunya 8 minggu tu yang paling worst lah. Sampai sesetengah ibu-ibu boleh develop satu jenis penyakit kita panggil sebagai hyperemesis gravidarium, yang mana dia punya kekurangan hydration dalam badan tu teruk sangat, muntah lebih pada 5-6 kali sehari. Tak ada nutrisi apa-apa ni, elektrolit pun dah imbalance, boleh pening, pengsan, dan na'udzubillah boleh membawa kepada keguguran lah. Yang paling utama sekali kita nak selamatkan ibu tu. Boleh survive. Cara nak bagi survive-nya, makan sikit tapi kerap. Sikit-sikit, lepas tu kerap. Dan satu lagi, janganlah minum sekali dengan makan tu. In between meals. Contohlah pukul 8 dah ambil sarapan kan, pukul 10 nak ambil lagi. Antara tu minum dah air. Kalau minum air sekali dengan makanan, sometimes ibu-ibu ni rasa lagi loyo nak muntah. Satu lagi pasal air ni kan. Ramai orang kalau dia minum air, sometimes dia rasa macam air tu dah bau pelik-pelik dah. Walaupun air mineral? Air kosong biasa tu, air mineral biasa tu dia rasa macam dah tak sedap.
Sebab rangsangan hormon dan memberikan persepsi yang berbeza dekat neuron lidah neuron hidung. So berbeza dah waktu tu. Dia bau semua benda pelik-pelik. Kalau bau perfume kita ni pun dia kadang-kadang tak selesa. Utama tak nak bagi masuk hospital ni. Dan yang penting tak nak bagi ibu tu mengalami komplikasi yang teruk. Utama sekali ialah air. Air mineral. Air. Tak kisah air apa pun, tapi kalau boleh air yang ada elektrolit sekali lah. Tambahlah sikit lemon ke, timun ke, macam tu lah. Yang kedua, makanan simple sebab nak ada air tapi nak ada makanan juga. Sup. Sup senang kan? Ada sup ayam, ada protein kat dalam tu, ada fiber ke? Fiber sikit, kita letak brokoli, letak potato, letak carrot. Benda-benda tu mengandungi serat dan juga dia mengandungi zat kat dalam tu. Jadi macam satu sup tu semua dah ada. Jadi tapi dah kita ni dalam badan tak larat pun dapat hirup sup panas-panas tu kira sedap lah. Ya, dua tu penting. Lepas tu satu lagi, telur rebus. Simple kan? Telur rebus je bawa pergi tempat kerja, senang. Rebus siap-siap sebelum nak siap nak make up apa semua tu rebus. Settle make up, rebus pun dah settle dah. Betul. Kita tu, saya tak kisah orang nak cakap apa, tapi ini pandangan sudut saya lah. Okay, so craving, yes. Salah satu pandangan orang lain ialah katanya disebabkan psychological trigger saja. Tak ada kaitan pun. Ibu-ibu ni je yang mengada. Setengah orang kan. Tapi pandangan saya bukan begitu. Selalunya ibu-ibu mengidam sesuatu benda tu disebabkan oleh badan dia memerlukan benda tu. Contoh dengar betul-betul apa saya nak maksudkan ni. Contohnya ibu-ibu dia teringin sangat nak makan coklat. Teringin sangat nak makan benda manis. Sebenarnya badan dia memerlukan khasiat karbohidrat. Dia kekurangan karbohidrat. So body dia bagi tahu dia, saya perlukan karbohidrat ni. Apa benda yang paling simple untuk brain nak proses dengan cepat tu? Coklat. Contoh. So apa yang kita nak bagi tahu ibu-ibu ni, kalau dia teringin nak makan benda yang manis, ambil karbohidrat yang kompleks. Sepertinya macam oat, barley, roti yang kandung penuh, whole meal bread tu. Jangan makan simple sugar. Tak kita ni itu yang melahirkan mengidam-ngidam macam-macam tu. Betul. Itu satu point nak bagi tahu. Salty food, lepas tu apa tu yang gula tadilah. Satu lagi benda yang penting, sometimes yes, ibu-ibu dia akan ada perubahan hormon kan dalam badan dia. So sebenarnya dia pun terasa nak ada comfort food. Ada setengah orang bila dia rasa stres dan sebagainya, dia ada comfort food dia sendiri. So bila waktu dia mengandung, dia menghadapi masalah dan sebagainya, dia perlukan comfort food tersebut. So itulah comfort food dia. Kadang-kadang bila kita layan, ibu tu jadi tenang. Betul. Dia rasa macam disayangi. Macam tu. Jadi mood dia pun jadi happy je lepas dilayan tu kan. Betul. Jadi tenaga mak tu pun dah makin berkurang. Ada tak makanan-makanan yang doktor suggest ataupun suplemen yang doktor suggest untuk support tenaga dan juga energi ibu yang mengandung di semester terakhir ni? Okey. So semester pertama kita dah buat yang terbaik, kedua dah buat yang terbaik, kadang-kadang tak terbaik juga. Semester ketiga baru nampak masalah tu. Okey, so semester yang ketiga ni utama sekali get treated, get check. Kena check. Kebanyakan ibu mengalami masalah anemia ataupun kurang zat besi. Itu yang menyebabkan dia rasa letih. So yang itu kena get treated. Makanlah iron supplement kalau doktor bagilah, kalau doktor prescribe. Dia selalunya dapat benda tu melalui ujian darah saja. Kita dapat tahu dan kita get treated. Tapi dari segi pemakanan, macam mana kalau kita dah sihat dah, tapi kita nak make sure kita buat yang terbaik untuk diri kita dengan baby kita ni. So makanan paling penting, ingat makronutrien, mikronutrien mesti kena ada dua-dua. Tak boleh yang ni saja, tak boleh yang ni saja. Ni saya sibuk dengan supplement saja, tak boleh. Makronutrien pun kena juga ada. So makronutrien ni 3 benda lah. Suku, separuh. Betul. Mengandung pun kena makan suku separuh juga. So protein kena ada, karbohidrat kena ada, fiber kena ada. Tak ada fiber macam mana nak membuangnya? Dan kita bagi ubat tambah darah. Selain daripada tu yang paling penting, kalau boleh jangan miss lah benda ni dari sepanjang pregnancy ni. Multivitamin. Simple kan? Jadi daripada awal pregnancy sampai ke akhir tu konsisten makan. Sebab kadang-kadang kita punya pemakanan ni tak lengkap. Betul lagi air. Air mineral juga. Air kena hydrate.
Sebab sometimes ibu-ibu fikir apa makan je. Air penting. Doktor cakap pasal ayak penting kan. Ada kerisauan mak-mak mengandung ni, dia minum ayak banyak, dia takut kaki bengkok. Ada efek ke doktor? Betul. Okay, kaki bengkak sebenarnya satu, kurang air. Yang kita kena fikir sekarang, kaki bengkak ni disebabkan oleh penyakit preeclampsia. Preeclampsia ni penyakit yang mana kaki dia bengkak, perut dia sakit, kepala dia sakit, membawa kepada risiko untuk terbersalin awal. So kaki bengkak tu, yes, it is a sign. Okay, cuma kaki bengkak ada yang normal, ada yang tak normal. Sebab baby yang membesar boleh memberi tekanan kepada salur darah yang nak kembali kepada jantung tu. So dia membuatkan kaki bengkak. Yang tu tak apa. Tapi yang membahayakan tu yang lain tu. So macam mana kita nak make sure kaki bengkak tu bukan daripada air yang berlebihan tu. Memang kena check selalu urine. Selalunya doktor selalu check urine. Tengok urine protein, urine sugar dekat antenatal check. Memang akan cek urine juga? Memang. Itu adalah kewajipan untuk cek urine tu. Sebab kita nak screening, kena elakkan daripada benda tu. Jangan risau, minum air bukan menyebabkan bengkak kaki. Yang menyebabkan bengkak kaki tu benda lain. Get treated, get checked. Jadi jangan assume lah. Sebab kadang-kadang mak-mak kan macam dalam sosial media sekarang kan terlampau mudah kita nak access info kan. Kita tengok kaki bengkok, orang cakap kaki bengkok ni minum ayak banyak sebab tu kaki bengkok. Tu kita tak minum ayak banyak. Jadi badan kita tak cukup ayak. Jadi kalau you all ada rasa macam something different waktu pregnant, jangan terlalu takut tapi dapatkan kepastian. Kalau you all berdekatan dengan semenyih, nilai, seremban, you all boleh datang dekat klinik Dr. Ana untuk confirmkan. Macam Dr. Ainul memang stay dekat cawangan semenyih. Kalau nak jumpa Dr. Ainul, nak cakap pasal nutrisi, boleh jumpa Dr. Ainul dekat klinik Dr. Ana, kawasan Semenyih. Betul. Ada tak makanan yang dianggap selamat tapi sebenarnya tak selamat untuk ibu mengandung? Selain daripada sushi, raw makanan, ada tak benda lain? Benda ni ada. Makanan yang kita nampak macam normal, natural, tak ada apa-apa masalah. Boleh makan. Tapi sebenarnya membahayakan sekiranya mengambil dalam kuantiti yang lebih ataupun kuantiti sedikit pun. Perkara utama contohnya ialah jus ataupun smoothies. So dia buah kan, contohnya lychee, watermelon, ini makanan-makanan yang high in fructose. Sugar dia sangat tinggi. Walaupun dia daripada buah betul buah betul yang kita dah blend tu, tapi dia tinggi dalam fructose. Boleh ambil tapi sedikit saja. Kenapa? Sebab benda ni dia boleh meningkatkan risiko untuk dapat GDM, gestational diabetes mellitus. So sebenarnya kita nak elakkan. Smoothies tak ramai orang tahu kan? Betul. Saya first time dengar. Selalu orang tahu kalau buah sehat, makanlah banyak mana pun. Memang dia sihat tapi jangan berlebihan. Itu nombor satu. Yang keduanya, perkara-perkara simple sugar juga, seperti roti canai, roti putih, kek, kuih muih. Boleh ambil, jangan berlebihan. Hari tu saya tengok, ada seorang patient saya tu jumpa dekat restoran. Sekali dekat meja dia tu penuh dengan kuih. Habis pula tu. Allah. Alamak, dia jumpa doktor pula. Banyak dia makan, dia tak takut pun. So kebanyakan orang ada juga merasakan perut dia macam tense, macam keras, besar, cepat je. Sebenarnya sebelum 2-3 hari sebelum dia jadi macam tu, dia ada makan macam durian. Dia makan makanan yang tinggi dalam sugar. So selepas 2-3 hari, benda tu boleh memberikan impak kepada bayi. Dan kena jaga. Itu nombor satu lah. Nombor dua, yang orang lain terlepas pandang. Benda tu ada dalam daily life kita. Iaitu makanan frozen. Makanan fast food. Maaf cakap pasal fast food ni. Sebab makanan tu simple, senang, praktikal. Senang, kita just drive through je kan. Dapat dah makanan tu. Tapi sebenarnya dia tinggi garam. Macam yang saya beritahu tadi, garam berlebihan boleh menyebabkan preeclampsia tadi juga lah. Satu lagi ialah makanan yang nampak natural. Contohnya macam herbal. So herbal ni dia ada bagusnya, tapi janganlah kita ambil waktu mengandung. Sebab herbal ni boleh merangsang kontraksi pada uterus ataupun rahim tersebut. Jadi advice daripada doktor waktu mengandung, kalau sebelum ni lah, contoh kalau dia jenis makan jamu ke ataupun benda-benda herbal tradisional kan, jadi waktu mengandung berhentilah sekejap. Nanti dah full recover baru continue balik. Betul. Satu lagi benda yang saya rasa macam important lah untuk nak bagi tahu ketika mengandung ni, kafein.
Oh, kopi, Yang ni teh. ramai kan orang cakap pasal kafe ni kan. Tiramisu, kopi. Alamak. Semua Sebenarnya benda-benda viral tu doktor. betul. Kopi ni bagus untuk badan tapi jangan ambil berlebihan. Okey, kuantiti yang dibolehkan adalah lebih kurang 200 mg setiap hari. Dalam masa 24 jam tu 200 mg. Lebih kurang 2 hingga 3 sudu. Satu cawan kopi lah. 2-3 sudu kopi tersebut. Okey, satu lagi kalau teh 2-3 cawan lah sehari. 2-3 cawan teh. Bukan 2-3 cup kopi. Ya, ni pagi kat apa tu Kedai A atau kedai B. Baby mengidam. Baby mengidam. Salah baby pula. Salah baby. Mengalami trauma yang besar dari segi badan waktu bersalin tersebut, tak kisah daripada cesarean section ataupun dari segi vaginal birth biasa kan. So luka tersebut mesti dipulihkan. Kalau kita pun ada luka accident, kita nak disembuhkan dengan baik kan. So luka ni nak sembuh dia mesti ada nutrisi tertentu. Yang pertamanya paling utama protein. Okey. Ni tak nak makan protein. Tak boleh lah macam tu. Ikan, ayam, telur ni debatable. Dari segi culture Melayu dan juga dari segi culture kat Malaysia ni, telur tak diizinkan makan waktu berpantang kan. Tak kisah, tapi protein mesti kena ambil. Mesti kena ambil dalam keadaan yang cukup, portion yang cukup. Betul. Okay. Yang kedua adalah iron, zat besi. Dah lost a lot of blood tadi, mestilah kita replace balik. Okay, untuk nak tambah balik, benda yang simple boleh ambil, boleh amal setiap hari. Kurma merah, goji berry, bayam merah. Tapi bayam pun kadang-kadang tak bagi kan. Ada setengah orang bagi je makan bayam tu. Ikutlah mana-mana options. Kalau paling simple, telan sajalah ubat tambah darah tu. Kalau tak orang pening-pening sangat kan. Betul. Okay, untuk proses penyembuhan luka, selain daripada protein, selain daripada iron, sangat penting juga minerals yang lain seperti zinc, vitamin C, itu penting. So ambil juga multivitamins tadi. Nampak tak multivitamins ni penting daripada sangat. awal tadi doktor cerita awal ni sampai habis tengah pantang pun mesti doktor share juga benda yang sama. Betul, sangat important Okey, satu lagi benda yang ni memang jangan tinggal. Yang ni jangan tinggal. Air. Ayak lagi. Okey. Tak ada air, macam mana nak sembuh? Macam mana nak transport semua makanan-makanan tadi tu ke cells dengan baik? Betul kan? Semua air ni sangat-sangat penting. 2 liter dalam masa 1 hari. Sekiranya ibu tu menyusu pula, requirement dia lagi tinggi. 2.5 liter dalam masa 1 hari. Okey. Kan kalau tradisional dulu zaman mak-mak kita dulu kan cakap minum air tu kena jerit-jerit je. Daripada hidang makanan kat kita, okey, banyak ni je boleh minum. Kita ni dah lah kita menyusu, kita dah kan menyusu kan banyak berpeluh kan, jadi tiba-tiba aircon pun tak boleh pasang, kipas tak boleh pasang, jadi kita rasa macam tak cukup air tu. Tapi bila doktor share, sebenarnya kalau kita menyusu, kita kena minum air minimum 2.5 liter. Betul. Untuk support penyusuan, untuk support kesembuhan. Okay. Saya ada tanya pesakit saya, actually kenapa tak nak minum air sampai yang disarankan iaitu 2 liter sehari waktu berpantang? Jawapan dia ialah saya diberitahu saya kena kering-kering je. Kalau saya banyak sangat air, nanti organ saya yang kat dalam tu tak kembang. dapat. Kembang. Betul ayat tu. Kembang. Saya tanya kenapa pula boleh kembang macam tu? Tak tahu doktor. Okay, so dari segi kat situ saya pun search lah kenapa patient selalu cakap macam tu. Actually waktu kita berpantang ni, kembang ataupun swelling lah, bengkak dari segi tempat bersalin tu, ataupun rahim bengkak, ataupun any parts yang bengkak daripada rahim, daripada cervix, vagina, daripada tempat perineum tu, dia jadi bengkak macam tu disebabkan jangkitan, disebabkan oleh penyembuhan yang tidak berlaku dengan sempurna. So nutrisi tadi penting, air tadi tu penting, hygiene pun penting. Kalau tak jaga dari semua segi tu, memang akan jadi bengkak. Okey, bukanlah sebab ayak. Bukan sebab air. Jadi kenapa Atika macam trigger? Sebab Atika sendiri pun pernah lah dengar cerita-cerita tu kan, mitos-mitos tu kan. Kadang-kadang sampai terpaksa menyorok-menyorok mak dalam pantang nak minum air. Takut mak tengok. Sebab nanti mak kata tak boleh kena makan kering-kering. Saya kembang rahim hang tu. Saya luka hang kat bawah tu tak kering. Contoh macam tu kan. Tapi daripada advice daripada doktor, nak sembuhkan luka caesar ke vagina ke, tetap perlukan nutrisi yang betul, hygiene yang betul dan juga air yang cukup. Kalau tak ada benda ni akan membuatkan kesihatan kita tu tak cukup sempurna lah penyembuhan waktu 44 hari pantang tu.
Ramai orang tanya saya juga. Okay, so bentar ni dua benda yang saya nak share. Sebab tadi Atika tanya saya tadi kan, makanan yang boleh bawa kepada bentan. Saya nak juga share apakah benda yang boleh menyebabkan bentan tu sendiri. Uish, okay, excited nak dengar. Okay, so bentan ni dari segi orang tua-tua dululah, dia cakap bentan ni apa benda. Kita tanya dia, dia jawab macam ni. Bentan ni mak tu rasa loyo-loyo, sejuk-sejuk, sakit badan, menggigil, demam, sakit urat, macam tak sembuh-sembuh lah. Selalunya bentan ni disebabkan oleh endometritis ataupun jangkitan di kawasan rahim tu sendiri. Okay, so kenapa boleh jadi benda-benda macam ni? Satu, sebab luka tak jaga dengan baik. Okay, ada jangkitan. Yang kedua, imun sistem ibu tu rendah. Zat besi tadi tak cukup, imun sistem kita pun lemah, senanglah jangkitan nak kena. Okay, yang seterusnya adalah disebabkan oleh darah beku yang tertinggal dalam rahim. Dalam rahim ibu. Sebab tu penting bertunggu. Selain daripada tu, kadang-kadang bila kita meneran ke apa kan, tertinggal sedikit part of the uri tu. Okay? Dan dia masih lagi melekat. So bila dia melekat, dia tak terkeluar habis, boleh juga menyebabkan jangkitan dekat kawasan rahim. Rahim kita ni baik, dia try untuk buang jangkitan tersebut. So dia bagi signal dekat body, rasalah semua benda-benda tadi tu. So untuk endometritis ni mesti dengar cakap lah ya. Yang ni saya kena pastikan semua penonton-penonton yang tengok ni ingat, selepas bersalin kan ada tarikh temu janji. Kan nurse dah datang ke rumah, jumpalah doktor sekejap. Check lah, sekejap je check tu. Saya faham tunggu je yang lama kan. Tapi check tu penting sangat. Okay, pemakanan yang boleh membawa kepada bentan, yes ada. Okay, makanan-makanan yang boleh membawa kepada bentan ialah makanan yang mengeluarkan histamin yang tinggi ke dalam badan. Contoh-contohnya tadi, makanan macam yang alergi tadi tu lah. Okay, yang ibu dah ada alergi daripada mengandung, tambah hadap lagi benda ni. Yes, makanan-makanan tu memang kena elak. Selain daripada tu, makanan-makanan yang frozen food, makanan ni highly processed kan, kadang-kadang dia tertinggal sedikit pengawet-pengawet kat dalam tu. Benda tu pun boleh menyebabkan bentan juga. Macam tadi doktor cakap antibody badan mak tu pun lemah, tu yang membuatkan bentan juga kan. Jadi sebenarnya seorang wanita sangat penting kena planning lah, serta dia kena planning sebelum nak mengandung tu, badan kita betul-betul dalam keadaan yang sihat. Kena fit supaya proses kita mengandung tu ataupun bersalin sampai membesarkan anak tu dalam keadaan yang kita sihat. Sebab kita tahu kalau kita lalui proses tu pun ada cabaran dan ujian masing-masing kan. Tapi kalau kita tak sihat, akan bertambah lagi akan efek dekat mental mak. Bila efek kat mental mak, akan efek juga dekat baby dalam kandungan. Dan sampai ke besar, sampai dia membesar. Jadi dia ada bad experience lah benda tu kan. Sebab itulah tak nak bersalin dah. Ada setengah ibu kan dia cakap tak nak dah bersalin. Betul, tak nak dah sebab dia ada bad experience waktu dia mengandung, waktu dia bersalin, waktu dia berpantang kan. Memang datang ke klinik isu itulah. Kadang pun sampai teriak kan doktor? Ya, sampai nangis-nangis, sampai dah marah lah. Sampai marah ke doktor pun ada. Okay, so sembelit ni berlaku disebabkan susah nak membuang kan. Makanan tu jadi keras berada di dalam usus besar tersebut. So macam mana kita nak make sure najis tersebut dapat keluar dengan baik? Nombor satu, habitnya ialah make sure berak hari-hari. Membuanglah hari-hari. Jangan tunggu esok lusa tulat tubing baru nak membuang. Jangan simpan. Lepas tu bila kita nak membuang tersebut, janganlah kita meneran masa tu. Sebab luka yang kat depan tu ni usus kan, kat depan dia tu adalah rahim, vagina dan juga tempat undi kencing. So tempat area situ masih lagi sensitif, masih lagi dalam keadaan yang bengkak-bengkak tu. So janganlah meneran. Kalau kita teran dekat situ mungkin boleh terluka balik. Okay, yang seterusnya kita nak make sure najis tu jadi lembut. Najis lembut perlukan 3 perkara. Okey, dengar baik-baik ataupun tulis kat komen tu supaya nanti kita pin. Nanti kalau orang lain tengok komen pun orang boleh tengok apa tips doktor share. Nombor 1, fiber, sayur. Okey. Sayur tu sayur hijau lah. Sayur hijau. Jangan pula pergi makan potato. Sayur hijau yang banyak dekat sana, luar sana tu. So yang kedua, yang paling penting adalah air. Ayak lagi guys. Air lagi. Betul, air 2 liter hingga 2.5 liter tadi kan. Okey, yang seterusnya ialah probiotik dan juga enzim. Probiotik dengan enzim. Betul. Probiotik dengan enzim boleh ambil daripada yogurt, boleh ambil daripada miso soup, daripada tempe. Benda-benda ni membantu untuk pencernaan tu jauh lagi better dan lagi smooth berbanding dengan tak ada probiotik dengan enzim. Enzim ni datang daripada buah.
So buah yang tak dimasak tu kan, okay, contohnya macam buah betik, buah mango, buah oren, ada enzim-enzim dia. Cuma nasihat saya kalau nak makan buah ni jangan buah yang dah dipanaskan. Okay, sebab dia punya buah yang dipanaskan doktor. Contohnya lah, saya nak makan tak nanas. Sebab tak ada nas kan nanas. Salah lah kat situ. Yang diproses. Macam tu. Dia tak jadi buah tu jadi kuih raya. Enzim pun dah hancur lah kat situ. Gitulah. So 3 benda tu ya. Fiber, air dan juga probiotic enzim. Okey. Kedalaman luka tu pun berbeza. Kalau bersalin secara vaginal delivery, tempat luka dia ialah rahim, cervix tu sikit, vaginal area, perineal area, tempat yang gunting tersebut. Okay, itu sahaja. Kalau dekat cesarean section ni, dekat area skin, area luar tu, skin, lepas tu area fascia dia, area muscles dia, area rahim dia. Jauh dan dalam sikit ke dalam. Makin dalam. So sensitif tu tempat tu berbeza. Kalau bersalin normal, luka dia tu tak sedalam luka cesarean section. So makanan of course berbeza. Okay, kalau macam yang vaginal delivery tadi tu sama seperti pemakanan kita dah sebut tadi tu, yang kita bincangkan tadi. Tapi kalau orang yang cesarean section, mesti kena jaga sebetul-betulnya. Dan selepas pada bersalin cesarean section, doktor usually akan bagi ubat ya untuk cairkan darah. Sebab selalunya ibu-ibu takut nak pergi berjalan sikit, nak bergerak sikit, sebab dia takut luka dia tu terbuka dan sebagainya. Okey, yakinlah dengan badan sendiri dia boleh sembuh, tapi janganlah buat kerja-kerja yang berat. 2 minggu pertama tu bagi badan sembuh baik-baik. Makanan yang sesuai, yang sangat-sangat penting macam saya sebut tadi tu, protein. Jangan tinggal protein tu. Protein, zat besi, air. Lepas pada tu makanan-makanan lain, makronutrien dan mikronutrien. Pergerakan waktu berpantang penting tak doktor? Kan zaman-zaman dulu kan jangan bergerak. Jalan kena kepit. Allah. Kepit yang sungguh-sungguh kalau boleh lipat kain batik tu. Habis kepit jenaf jalan macam tu kan. Tapi tu zaman dulu lah kan doktor kan. Ada cakap kalau tak berjalan, darah tak jalan lancar pun akan efek juga kat badan mak. Betul. Okey, orang tua-tua dia suruh pakai kain yang jalan sikit-sikit macam tu, sebenarnya ada baiknya juga. So dia nak jaga ibu-ibu tu jangan jalan laju-laju, buat kerja dan sebagainya. Mungkin dari segi psikologinya begitulah. Okey, dari sudut pandangan medical, exercise lepas bersalin penting. Okey, tapi exercise apa yang dibenarkan? Okey, exercise yang simple sahaja. Seperti stretching. Kena stretch lah semua ligamen-ligamen kita ni. Dan nombor 2 adalah berjalan kaki. Kena jalan-jalan sikit supaya ada peredaran darah. Macam tu. Yang satu lagi breathing. Penting juga deep breathing untuk tenangkan fikiran, tenangkan hati dan sebagainya. Itu penting. Okey. Bukannya duduk je tau atas baring je. Jangan macam tu. Sampai tak boleh bangkit daripada katil tu. Ya, sebab benda tu pun boleh menimbulkan risiko untuk mendapat DVT, deep vein thrombosis, darah beku. Tapi darah beku untuk ibu yang berpantang pun bahaya sangat kan doktor? Sangat bahaya. Pasal baru ni macam ada benda viral lah pasal darah beku waktu dalam pantang. Cuma tak ingat info detail itu apa. Tapi kiranya tip daripada doktor ni, you all bersalin normal ke, bersalin caesar ke, tetap you all kena berjalan. Cuma jangan jalan laju-laju, aktif sangat. Janganlah kalau exercise tu pergi angkat berat, pergi exercise yang sangat-sangat pressure. Tapi setiap badan different lah kan doktor. Betul. Ada orang kalau sebelum mengandung tu dia memang aktif bersukan, jadi habis badan dia fit. Di waktu pantang pun dia still boleh exercise. Betul, tapi you all kena test dan kena percaya badan tu. Betul, test badan sendiri. Test badan. Doktor, bagus kau mindset lepas pantang terus cepat-cepat kena kurus. Lepas bersalin so terus kena cepat kurus. Saya faham situasi ni sebab ramai ibu yang datang dekat saya datang disebabkan komplikasi nak cepat kurus. Okey, so bila dia nak cepat kurus, selalunya apa yang berlaku? Ibu-ibu kurang makan. Okay, so dia kurang makan, nutrisi tak cukup. Benda tu menjejaskan penyusuan dah. Satu. Yang paling penting, menjejaskan kesihatan ibu tu sendiri. Luka tu lambat sembuh, ligamen tu dah jadi renggang, susah untuk dia nak kembali sihat dengan sempurna selepas 3 bulan. Orang berpantang kan 44 hari kan, ada yang pantang lebih sampai 100 hari. Tapi selepas daripada waktu tersebut juga, tempoh tersebut, badan dia masih lagi lemah. Sebab sebenarnya waktu berpantang ini adalah waktu yang sesuai untuk kita top up balik benda yang kita lost. So kita punya fokus utama bukan untuk kuruskan berat badan. Kuruskan berat badan ni saya sarankan
akan selepaslah 3 bulan tu. Selepas 3 bulan kita turunkan berat badan. Sebelum tu fokuslah untuk sembuhkan badan dahulu. Dan top up balik apa benda nutrisi yang hilang. Betul. Bersalin tu. Ya, yang paling kesiannya lah tak minum air. Satu sebab tak nak bengkak tu lah. Yang seterusnya tak cukup tidur ni sebab nak exercise ni. Betul. So masanya dah lah dengan baby, dengan diri sendiri tak ada dah. So pergi exercise pula. Memang tak cukup tidur dan sebagainya. Okay. Kalau exercise terlampau awal ni, actually saya nak pesan lah. Kalau terlampau awal, dia boleh menyebabkan ligamen kita tu tak sempat nak sembuh dengan baik. Dia jadi renggang sikit lah. So kalau boleh selepas pada tu lah. Selepas daripada habis pantang 24 hari, baru fokus untuk exercise, fitkan badan, turunkan berat badan. Betul. Sebab nanti kalau you all kurus pun, tak tahu lah lagi hati lah. Kalau kita kurus pun, turun berat badan banyak pun, tapi kalau kita ada masalah dengan nak susu baby pun, kita akan stres juga. Betul. Mental kita pun tak boleh nak accept jugalah dengan rutin baby tidur tak ikut waktu kita kan. Betul. Jadi akan efek banyak benda. You all nak kurus lepas bersalin boleh, tak ada masalah, tapi please dapatkan advice yang betul dari orang yang betul. Kalau you all berdekatan dengan semenyih, boleh jumpa dengan Dr. Ainul daripada klinik Dr. Ana. Makanan yang memberikan bantuan kepada badan untuk memudahkan lagi proses penyusuan tersebut dan meriahkan lagi susu tersebut. Okey, so contoh-contoh pemakanan tu macam lobak putih tadi. Pegaga pernah dengar? Pernah dengar. Pegaga, lepas tu halba. Okey, Lepas tu halwa. millet yang bijiran millet tu pun membantu juga. Sebenarnya banyak dekat luar sana makanan-makanan yang boleh menambahkan susu. Sebenarnya apa makanan ni terkandungnya apa? Nutrisi apa yang terkandungnya? Yang membuatkan susu tu jadi banyak. Ya, okey. So benda tu dia kita panggil galactogogues. Okey, galactogogues ni dia membantu untuk membanyakkan lagi susu dalam badan. So badan kita ni yang paling penting ni, badan kita bila terima makanan-makanan ni, dia akan buat susu dengan lebih banyak. Itu betul. Tapi nasihat utama saya, walaupun soalan ni saya dah jawab, nasihat utama saya adalah ibu-ibu tolong make sure dah bagi susu yang banyak kepada baby. Jangan bagi susu kosong. Mesti ada nutrisi di dalam tu. Make sure makan protein, make sure ambil multivitamins, make sure ambil omega 3. Barulah susu badan kita tu penuh dengan nutrisi. Jangan banyak sangat. Jangan banyak saja maksud saya. Banyak tapi saja. kosong. Tapi kosong. So baby nampak macam kurus je. Tak nak macam tu. Okey. Ataupun baby tu mudah untuk immunity dia rendah. Sebab dia tak cukup nutrisi-nutrisi tersebut. Susu ibu bagus, tapi nutrisi tu diperlukan untuk membantu immune cells badan baby tu untuk bekerja dengan lebih baik. Kiranya jaga pemakanan yang baik waktu berpantang. Bukan benefit dia hanya untuk ibu, tapi sebenarnya benefit tu untuk anak juga. Ya. So untuk makanan yang menambahkan susu, milk booster penting, boleh guna. Tapi at the same time mesti make sure asas tu diperkukuhkan dahulu. Protein tadi, makronutrien, nutrisi tadi mesti kena ada. Barulah boleh ambil milk supply tadi, milk booster tadi. Memang ada benda tu. Okey, so kalau ibu tu sebelum tu dia makan ayam masak merah lah contohnya, tak rasa pedas di lidah, tapi baby dia jadi tak seronok nak minum susu tu. Mungkin baby tak sukalah taste dia tu. Okay, dari segi research paper ke apa, yang kita tahu adalah makanan kita tu boleh memberikan kesan rasa terhadap bayi. Okay, so bayi dia, of course dia akan rasa kan nak apa, tak nak apa. Budak-budak pun semua kan, kita ada benda yang kita suka, ada benda yang kita tak suka. Itu dari segi benda pedas lah. Dari segi kopi, yes, sebab salah satu benda yang boleh masuk dalam susu tu juga ialah kafein tu sendiri. Okay, so kalau kafein tu masuk ke dalam bayi, jantung baby tu boleh laju sedikit. Baby tu nampak alert, dia kurang tidur. Okey. Yang tu penting tu. Jadi kalau kita perasan baby tu macam tak apa nak tidur, aktif je kan lain macam, maybe mak kena check balik, suka makan kopi kot. Betul. Salah satu lagi benda lain ialah sugar. Sometimes mak tak biasa makan cookies tu. Orang kata cookies ni bagus kan, banyak sugar pula tu. Dia makan, bayi dia jadi lebih aktif. Adakah itu baik ataupun tak baik efek dia, doktor? Boleh makan sederhana, jangan banyak sangat. Nanti kan kalau saya dah explain macam ni, takut sangat pula dah nak makan cookies kat luar sana. Boleh makan tapi jangan banyak sangat. Betul. Ikut kesesuaian. Betul. Satu lagi makanan yang boleh membawa kepada alergi kepada ibu tadi. Walaupun tengah menyusu. Sebab kalau makanan yang ibu makan tu makanan yang boleh membawa kepada alergi, histamine release, benda tu boleh mengganggu bayi tu juga. Pengeluaran susu ni, dia ada kaitan dengan hormon tak, doktor? Mesti.
Okey. Mesti. Jadi ada ke daripada makanan-makanan yang kita boleh kontrol supaya tak mengganggu hormon? Makanan-makanan kita boleh kontrol. Tak mengganggu hormon susu tak keluar tu ke? Okey. Tak nak melancarkan susu tu. Betul, susu tak keluar, susu drop. Usually berlaku disebabkan faktor ibu tu sendiri. Tapi dengar betul-betul, bukan saya salahkan ibu ya. Okey, maksud saya ialah ibu stres. Ibu stres, tak rasa tenang, lepas tu terlampau letih, sebab dah lah dia menyusu, dia baru lepas bersalin, dia pergi kerja pula. Okay, terlampau letih, air tak cukup, nutrisi tak cukup, benda ni boleh mengganggu hormon ibu tu sendiri. Okay, so memang kita akan ada hormon prolaktin untuk menyusu, tetapi ada hormon-hormon lain juga yang boleh mengganggu proses menyusu tersebut. Seperti naik turunnya hormon estrogen dengan progesteron, naiknya turun hormon lapar tadi. Tu saya nak bagi tahu, kalau tidur tak cukup, boleh membuatkan rangsangan pengeluaran hormon ghrelin dengan leptin. Hormon ghrelin dengan leptin ni dia boleh menyebabkan craving tak tentu pasal. Itu satu, cepat lapar, dah makan tadi lapar lagi. Lepas tu dia makan pula makanan benda-benda yang selalu menyebabkan susu dia crash. So selalunya yang paling penting, kalau susu drop, jangan risau. Susu drop, back to basic again. Tidur yang cukup, rehat yang cukup. Minda kena tenang, jangan stres. Air yang cukup, lepas pada tu makan makanan yang sihat kembali. Okey, jadi back to basic lah sebenarnya. Betul. Maybe susu kita tak banyak ataupun susu kita drop tu sebab kita tak cukup tidur je ataupun semua okey tapi kita stres. Betul. Sebenarnya susu cukup je. Tapi sebab kita tengok sosial media kot orang lain punya pam susu penuh. Ya, penuh peti. Penuh peti, tapi kita awak lah tak penuh-penuh ni. Kita compare kita punya susu dengan orang lain punya susu. Jadi membuatkan kita rasa macam stres. Sedangkan setiap baby keperluan susu dia different. Kan doktor? Okey. Orang dah kreatif untuk cipta makanan-makanan yang membantu ibu untuk menyusu. Contohnya macam ada sekarang kan yang dia orang packingkan biskut lah ataupun pie certain tu. Sebenarnya makanan-makanan tersebut tadi tu mengandungi nutrien-nutrien yang diperlukan untuk membantu proses milk letdown ataupun proses membawa susu keluar daripada payudara ibu. Selain daripada tu, proses untuk membuat air susu tu sendiri dalam badan. So makanan-makanan tersebut yes boleh makan, tapi perlu diingatkan, walaupun makanan tersebut dimakan, back to basic again. Rehat, tidur yang cukup, minda tenang, air yang cukup, nutrisi yang penuh. Gitu. So akan membantu untuk meriahkan lagi susu lah. Contoh makanan-makanan yang boleh menambahkan susu makanan emergency ni macam air halba. Air halba tadi, pegaga, lobak putih, benda-benda ni boleh membantu. Satu lagi kurma merah, ada sesetengah orang kata millet, ikan pun boleh menambahkan susu. Boleh menambahkan susu. Cuma tadi doktor sebut pasal macam biskut milk booster tu kan. Yang penting betul tak doktor, kita still kena check dia punya ingredient dia apa. Gula dia banyak mana kan. Jangan kita duk makan sebenarnya gula dia persen tinggi dalam satu portion tu. Jadi masalah lain juga. Doktor, adalah kawan Atikah ni share kan, kakak dia setiap kali pantang mesti akan jadikan rutin makan ayak campuran halba dengan ayak mata kucing. Buah mata kucing. Adakah itu memberi efek juga dekat susu? Ya, betul. Sebab halba tu membantu untuk proses pembikinan susu dan juga membantu untuk pengeluaran susu. Itu satu. Buah mata kucing tadi. Buah mata kucing tu adalah rasa sikit sedap dia. Ada setengah orang dia letak halba dengan madu kan. Boleh minum, jangan overdose ya. Yang manis-manis tu. Boleh minum tapi jangan banyak sangat. Jangan banyak sangat lah. Tapi halba kalau kita jadikan rutin setiap hari makan, should be okay lah. Setiap hari makan sedikit saja kan. Satu gelas cukup lah. Kalau terlebih sangat, ada ya ibu yang datang kepada saya, masalah utama dia ialah susu berlebihan. Sebab tu saya sangat-sangat tak sukalah yang makan milk booster yang berlebihan ni. Sebab bila berlebihan boleh menyebabkan penyakit mastitis dan juga plug duct. Benda tu menyakitkan pesakit. Dan pesakit tu dia keluarkan macam-macam perkataan bila dia kena penyakit tu. Dia kata neraka lah, azab lah, seksa lah, semua jenis perkataan keluar. Memang menyakitkan dan benda tu ambil masa pula nak sembuh. Keluarkan kos lagi.
Okay, cost dari segi duit tak apalah kan. Dari segi mental nak hadap baby kita ni tengah lapar, kita nak bagi susu dalam keadaan tengah sakit. Doktor masukkan tu bengkak susu ke doktor? Bengkak susu, mastitis yang ada jangkitan. Lagi teruk ada abses, ada nanah kat dalam. Jadi kalau contoh dalam situasi tu, kita boleh susu baby ke? Boleh susukan baby sebab antibody kita pun ada, tetapi benda tu memeritkan experience ibu tu sendiri. Jawapannya memang tak nak mengandung dah, tak nak menyusu dah. Lepas tu nanti kesian ke baby dekat anak tu lah kan. Yelah, dia sebab bad experience. Jadi setiap kali cakap pasal menyusu dia macam tak nak. Betul. Sebab dia ada bad memory dalam otak dia. Membuatkan dia tak mau dah. Ataupun dia trauma tu satu-satu benda tu. Betul. Macam yang Puan Atika sebut tadi kan. Boleh ambil halba tersebut, boleh ambil makanan-makanan ni, tapi jangan berlebihan lah. Satu cawan tu saya rasa okey. Ada juga pesakit-pesakit yang datang sebab dia minum terlebih. Satu hari dia memang minum setiap hari, tapi 2-3 cawan. So tak disarankan. Lah. Jadi guideline dia boleh makan tapi satu hari satu cawan. Tapi kontrol gula. Jangan makan berlebihan. Betul. Mudah nak akses. Macam duduk dalam beg, bawa keluar, buka-buka makan. Kalau keluar daripada office dapat senang nak akses. Benda yang pertama, air. Okey. Ayam lagi. Benda yang kedua ialah sup. Sup ayam ke, sup daging ke, sup ikan ke. Sebab dalam tu dah ada protein, dah ada air, dah ada nutrien yang lain-lain. Yang ketiga adalah apa tadi? Nasi ayam. Dah ada protein, dah ada fiber, dah ada karbohidrat. Simple. First time lah dengar orang suggest nasi ayam. Si ayam untuk di mana-mana je. Betul. Mana-mana pun ada. Dalam mall ada, dekat food court ada, semua tempat senang nak akses. Betul. Doktor boleh share tak dengan followers Matika apa servis ataupun package yang ada dekat klinik Dr. Ana? Actually klinik kami adalah klinik rawatan keluarga. Semua jenis kesakitan rawatan keluarga tu boleh datang. Tapi usually kita famous lah dengan patient-patient yang datang untuk buka buku pink, untuk confirmkan pregnancy dia, yang pengesahan. Gender reveal ada juga doktor? Gender reveal pun ada juga. Alhamdulillah yang tu. Selain daripada tu 5HD, nak tengok muka baby. Yang tu seronok lah juga kan. Selain daripada tu kita ada buat detail scan, detail fetal anatomy scan. Kita check semualah daripada kepala, mata, hidung, mulut dia, jari-jari, tangan, semua tu. Dari semua segi, jantung dan sebagainya. Yang itu rawatan yang kita sediakan. Selain daripada tu minum air gula pun ada. Selain daripada yang mengandung, untuk yang kes-kes infertility, kesuburan pun kita ada sediakan juga. Ada juga kat sini. Ya, lepas pada tu untuk test kesuburan lah maksud saya. Selain daripada tu kami ada juga menawarkan rawatan lutut. Ada juga ya rawatan untuk cek lutut, untuk suntikan lutut, dan juga rawatan ultrasound yang lain-lain seperti ultrasound thyroid, check up payudara, check up abdomen scan dan sebagainya. Itulah. Kayaknya general pun ada jugalah. General pun ada. Alright, followers Matika yang berdekatan dengan Semenyih, you all boleh datang ke klinik Dr. Ana cawangan Semenyih dan cawangan klinik Dr. Ana yang lain juga.